Okay, Assalamualaikum guys. Saya Edi. Belakang saya ni BMW F10 yang menggunakan EDC absorber. Kereta ni pemilik Mr. Syamilan datang daripada di kami KL tau. Datang daripada Johor guys. So absorber ni memang dah problem. So masa datang tadi saya bawa masuk dekat tester mesin. You guys boleh tengok depan kiri 55. Paha tinggi 55 tinggi sangat ni. Sebenarnya depan kiri dah bocor. Depan kanan 29, belakang kiri 35 dan belakang kanan pun 30 lebih. So dekat sini absorber ni memang dah lembut lah, memang dah out lah dengan bacaan macam tu. So sekejap lagi absorber ni akan buka, saya akan tunjukkan compression rebound dia. Kita tengok bacaan yang tinggi macam tu adakah dia lembut atau keras. Okay, so guys, stay tuned. Ini ada absorber F10. Tadi depan kiri 55. Ni depan kiri dia. Mesin tu baca benda yang betul, nampak ni. Dia dah out dah ni. Memang dah tak boleh. Tak tahulah kenapa jadi macam ni. Mungkin leaking teruk sebab terentak lah ni. So, ini depan kiri. So yang ini belakang. Belakang pun dah lembut. Pun dah ada problem. Jadi dengan bacaan yang macam tu, sebab itulah absorber ni macam ni. So sekejap lagi kita akan refurbish absorber ni. Kemudian saya akan tunjukkan compression dan rebound dia macam mana selepas kita refurbish 40% stiffer. So guys. Okay guys, sekarang ni F10 dah siap. So tadi yang teruk tu dah jadi elok semula. Ini yang bahagian depan. Ini belakang. Belakang dah elok. Yang depan tadi tu yang dah terpancut-pancut dia punya minyak tu, dah elok semula. So sekarang ini itulah dia. Kalau saya nak tekan, dia EDC absorber, kalau tekan tak boleh guys, memang keras. So inilah dia result yang saya dapat tunjukkan untuk EDC absorber. So sekejap lagi kita akan pasang and then kita akan menaik semula dekat tester mesin. Kita tengok berapa bacaan ground contact bila keadaan handsome macam owner dia ni. Okay, so guys. Guys, so ini dia alhamdulillah BMW F10 yang menggunakan EDC absorber dah siap. So you guys tengok tadi memang dah rosak. So selepas kita refurbish saya dah tunjukkan memang perfect. So tadi selepas siap saya sendiri pergi test, memang rasa firm. Comfort mode dan sport mode memang berbeza. Selepas siap tadi kami masuk balik semula dekat tester mesin. Semuanya di bawah 20. So itulah dia result yang saya dapat tunjukkan untuk BMW F10. So bila dah firm macam tu, baru you guys bawa rasa berbeza. So kepada you guys kat luar sana nak tahu lebih lanjut apa yang kami buat untuk EDC absorber, tak kisah model BMW F10, F30, Audi A4, apa model yang menggunakan electronic absorber, ada masalah, jangan risau, masuk dekat link bio saya ataupun nombor yang tertera kat paparan skrin ni, boleh diguna pakai untuk Roger saya direct untuk kita settle dan kita boleh bersembang, berceritakan tentang apa masalah absorber you guys. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kita kena kekalkan original absorber. Okay, so insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Raiba Auto, whack the corner. Bye-bye.